Eh, aku dapatlah kerja yang aku minta hari tu. Ini kena bagi tahu abang ni. Tapi dia bagi ke ah? Nak juga beli macam-macam, guna duit sendiri. Takkan harapkan abang aku je. Bagi tahu dia ni. Ya bang. Oh bang. Mochi, apa yang lama sangat? Aku dah siapkan makan dah berapa jam aku tunggu ni. Sampai aku leka dah. Kenapa? Mochi, pasal ni? Aku dah siapkan berapa lama dah makanan kau ni. Apa yang lama sangat tu? Buat apa kat bilik? Mochi dapat kerja sambilan dekat Starbrook tu. Boleh kan bang kalau Mochi nak kerja dekat situ? Kau nak kerja sana? Tak payahlah. Aku boleh cari duit lah. Kau nak buat apa kerja? Kau tu masih kecil lagi. Tak payahlah. Lagipun kau nak duit nak buat apa? Duduk rumah je lah. Bahayalah kerja. Alah bang. Boleh lah bang. Mochi janji. Mochi kerja betul-betul and then Mochi jagalah Mochi punya tingkah laku ke. Abang hantar ke time Mochi nak pergi kerja tu. Macam mana bang? Boleh tak? Kau ni tak faham bahasa ke? Aku cakap duduk rumah je lah. Kau sibuk nak kerja ni nak buat apa? Nak duit banyak-banyak, buat apa? Cukup lah tu, tiap-tiap bulan dah dapat duit. Tiap-tiap hari lagi kau dapat duit pergi sekolah. Kau nak buat apa duit? Abang ni boleh lah bang. Mochi janji. Mochi dapat je duit, Mochi bagilah abang sikit. Abang tolong hantar Mochi and then Mochi bayarlah abang. Boleh lah bang. Sekali ni je. Boleh? Yelah. Okey, macam ni. Aduh, duit minyak kau bayar. Sebab aku dah tak ada duit minyak dah ni. Dah pokai aku. Okey, aku hantar kau. Tapi kena ingat, balik kerja tu on time. Jangan pula kau nak sibuk OT apa semua. Boleh. Yay. Bang, Mochi nak siap-siap je. Bila kau masa kerja ni? Nanti abang apa ni? Hidupkan kereta lah dulu. Start enjin apa semua tu. Sekejap lagi Mochi ni Sekejap bang. Yelah. Bang sekejap bang. Aduh, terus kerja rupanya. Okay, cepat sikit. Jangan lambat. Cepat. Aku dapat kerja. Nak tukar baju apa lah. Laju now lah orang tua ni. Bang, lajunya kau. Weh, cepat sikit. Amboi, kau nak duduk belakang ke? Agak-agak lah. Mentang-mentang aku yang bawa. Wah, lemak kau ya. Aduh, ni balik kau apa ni? 8 malam abang. 8 malam? Okey lah. Ya Allah, ni kenapa pula ni? Ada delivery ke apa? Okey, Starbrook kan? Sini Yelah. Hati-hati kerja tu. Bang. Apa-apa bagi tahu. Hati-hati balik bang. Okay, baik. Siapa? Hati-hati. Ya. Kau tu hati-hati. Nanti jumpa nanti lah. Kau balik tadi pukul 8 Nanti apa-apa Mochi call abang Alright. Bye. Ya. Okay, baiklah. Bye. Hati-hati. Okay, dah sampai rumah boy. Sekejap parking dulu elok. Alright. Boy. Boy. Hello boy. Siapa pula datang rumah aku waktu macam ni? Mana pula? Waalaikumsalam. Weh, sekejap. Azad. Ni aku ada benda sikit nak cakap kat kau ni. Adik aku ni tengah kerja weh. Dah lah dia tu sekolah lagi. Aku risaulah. Aku nak ajak kau teman, boleh tak? Teman? Nak pergi teman buat apa Ni, aku nak ajak kau teman lah. Hintai-hintai dia tu buat apa. Aku takut dia tu buat benda yang bukan-bukan. Yelah, dia tu dah lah kecil lagi. Kang, tak pasal-pasal kau jadi apa-apa. Manalah tahu terluka tangan ke, terluka kaki ke. Tak ke pasal aku yang susah nanti. Betul juga tu. Tapi dia kerja kat mana Tu dekat bawah tu. Dekat dengan derek-derek kedai baju tu. Lobby baru tu. Dekat situ lah. Starbrook namanya. Oh, Starbrook. Kedai tu pun macam best juga tu. Untung dia dapat kerja situ. Okey, tapi aku nak kau menyamar. Aku pun akan menyamar. Boleh tak? Nak menyamar dia jadi akan apa? menyamar jadi customer lah.
Okey, tak apa macam ni. Sekarang ni kita menyamar jadi customer, kita salin pakaian apa semua, muka apa semua kita ubah, and then kita hintai dia dari situ. Kita pura-pura jadi customer kat situ. Boleh kan? Boleh. Bernas juga idea kau ni. Mok sini. Mana customernya? Kedai ni laku ke tak? Orang je dekat sini dengan tak ada orangnya. Syang lah aku. Mop dah, cuci pinggan pun dah. Oh benda lah semua aku buat. Aduhai. Alright boy. Disebabkan kita ni kena menyamar boy, aku tak tahulah takkanlah kita nak beli baju kan. Apa kata kalau kita beli topeng je? Lagi mudah. Dia takkan boleh cam punya muka kita. Betul juga tu. Mudah, murah dan selamat guys. Yes lah. Okay, so sekarang kau pilih je mana-mana topeng yang kau nak pilih. Nanti aku bayar lah. Tapi nantilah. Sekarang kau pakailah duit kau dulu. Macam biasa lah boy. Pinjam duit kau dulu lah nak bayar nanti Okay, boleh. Okay. So ni kau pilih dulu. Jap. Okay, jap. Aku tengok dulu mana yang ngam Kau rasa mana yang ngam? Aku rasa yang ini macam ngam lah. Lah. Jap, aku try tengok. Boleh lah. Okey. Yang aku punya ni pun okey. Mana kau punya? Apa yang bolehnya? Aku tengok sama je. Macam gitu boy. Okey. So sebenarnya kedai dia dekat sebelah je ni boy. Jom boy, kau ikut aku. Tapi kita kena sneak lah. Kita hintai daripada luar je. Jom. Sini ikut aku. Boleh. Kau sneak dengan aku. Sneak. Kalau kau tak sneak nanti dia nampak. Alright. 1, 2, 3. Alright, slow. Dia dekat sebelah ni je boy. Boy, depan ni je boy. Teng. Okey, lepas sini. Weh, tak ada orang ke kedai dia ni? Macam tak ada customer je. Tak laris je. Oi, macam mana dia nak dapat gaji kalau macam gini? Aduh lah adik aku ni pun. Yang bukan dia punya kerja. Aku nampak dia macam tengah buat-buat busy je tu. Relax je kerjanya. Ni mesti risau bos tengok CCTV ni. Tapi tak apa, kita tengok boy. Tu dia. Apa dia buat dekat situ? Tak bergerak pun. Entah dia tengok drama kot. Aku rasa dia macam tengok drama lah. Mana lah kek ni? Sini, apa dia buat tu boy? Okay lah, letak dekat sini. Manalah customer? Takkanlah aku seorang je dekat sini. Daripada pukul berapa ni? Tadi rasa dia ada seorang je customer. Tu pun dia beli roti donat je. Manalah customer? Siapa tu? Macam ada orang tengah hintai aku je. Boy, dia datang sini boy. Gerak boy, gerak. Diam. Gerak. Sini. Diam. Ya pula. Macam seram sejuk lah aku. Sama buat kerja lah. Okay boy, ini masanya untuk kita tengok balik boy. Sini boy. Tengok kita yang bertingkap. Nasib baik, tak kantoi boy. Sikit lagi nak kantoi. Tapi kan Azad, aku nampak keknya tu macam sedap lah. Terliur pula aku tengok. Macam sedap Iya. Ataupun kita nak jadi pura-pura jadi customer. Tak, rasa boleh kot pura-pura jadi customer. Dia bukannya kenal kita pun. Teng tong. Assalamualaikum. Saya nak order ni tapi saya tak tahu apa makanan yang best seller kat sini. Apa best seller kat sini? Kita ada biskut, coklat indulgent. Lepas tu kita ada donat, berbagai perisa, and then ada milkshake. Abang-abang diorang ni nak makan apa? Wah, sedapnya. Jangan panggil nama aku weh. Jangan panggil nama betul weh. Nanti dia dengar weh. Romeo. Okay. Orderkan aku donat. Aku macam nak donat lah. Kau nak donat? Okey. Satu donat, satu lagi bagi cookie. Ada cookie kat sini. Nak salted. Nak yang salted ke nak yang indulgent?
Saya suka yang indulgent tu. Macam sedap je yang indulgent tu. Lepas tu kalau boleh nak kek batik. Kek batik. Sedap je kek batik. Macam favourite abang aku je. Tapi suara dia tu lain macam pelik sangat. Boleh. Cik berdua duduk dulu Sekejap lagi saya hantar. Okey. Lepas tu air kopi ais je. Tak nak gula je. Okey. Awak. Saya punya Nescafe Nescafe Ice. Ice. Saya punya Nescafe. Duduk dulu. Boleh. Okay, Saya bayar dulu lah ya. Terima kasih. Okey, ni bakinya ya. Itu kan air favourite abang aku. Donat. Ya bang. Ini kopinya. And then lepas tu tadi nak cookies okey, kan? terima kasih ya. Cookies Sedapnya buat ni. Macam teringat kat seseorang yang buatkan saya punya ni lah. Sama-sama. Terima kasih ya. Okay bang. Sedapnya Abang nak cookies apa tadi? ni. Donat Donat dengan Nescafe Ice ya. Nescafe Ice. Kau suka Okay. pula makan donat, bro. Sejak bila kau suka makan donat ni, bro? Tapi donat yang kali ni punya sedap lah, betul lah rasanya. Dia punya rasa inti dia punya rasa dough dia. Menyelerakan. Memang sur Tapi itu pula aku punya pun sedap jugalah. Boy, apa sal kau pergi bagi tahu nama aku betul tadi? Kalau kantoi tadi, tak mati aku kat situ. Bahayalah kau ni boy. Okey, nanti lepas ni Sorry lah aku Aduh. terlepas cakap. itulah aku pun lupa nak bagi tahu kat engkau tadi. Nasib baiklah dia tak perasan kita ni sejak pakai Itulah. topeng ni. Tapi dia tak tegur pula kita pakai topeng macam gini kan. Tu yang aku pelik. Tapi tak apa. Mungkin dia kita pakai kostum ke apa. Sebab hari ni kan ada event besar dekat dalam Brookhaven. So lepas ni kita nak buat apa boy? Lepas ni dia balik kerja pukul berapa Pukul 8. Lambat lagi. Ini baru je pukul berapa. Takkan kita nak lepak sampai pukul 8 kot. Boleh lah lepak je lah sampai pukul 8 boy. Bolehlah kita tunggu dia kejap. Dalam pukul 7 ke 7.30 ke kita keluarlah kedai. Boleh lah 7.59 kita keluar kedai. Lepas tu nanti kita buka topeng ni. Okey? Penatnya bekerja. Aduh. Bilalah dia orang berdua ni nak balik? Macam je. Nak tutup kedai ni dah pukul berapa dah ni? Tutup pukul 8. Tapi dia orang makan benda yang sama tak habis-habis. Pelik aku. Ini tak boleh jadi ni. Aku kena siasat. Dia orang ni siapalah. Tapi macam aku kenal. Tapi macam tak. Yang peliknya dia orang pakai kotak pakai kotak. Ayah, macam orang tak betul pun ada. Korang berdua ni tak nak balik ke Sekarang dah pukul berapa dah ni cik berdua? Dah nak tutup dah kedai. Kita orang tak apalah, kita orang stay sini sampai tutup. Tak apa. Sebab kita orang pun tak ada benda nak pergi ni. Kita orang tengah santai-santai minum kopi kat sini. Sedap ni kopi betul. ni. Saya dah nak tutup ni bang. Rasanya abang berdua dah boleh balik kot. Ya ke? Okeylah. Ini tak boleh jadi ni. Kalau abang berdua tak nak balik, saya buka topeng abang berdua ni. Ya. Weh, kenapa? Pergi buka topeng aku ni. Alamak, kantoi pula. Alamak. Abang rupanya. Lagi seorang ni siapa Dua, tiga. Ya. Engkau rupanya, Aboy. Ayah, abang, Alamak. Aboy. Alamak. Korang berdua buat apa kat sini? Alamak. Kita orang saja. Kita orang nak minum air je pun. Kita orang Aku nak makan donat. Aku nak makan donat. Kenapa korang pakai kotak? Dah kenapa korang ni? Macam tak ada kerja je. Duduk lepak dekat sini sampai malam. Aku ingatkan siapa lah tadi. Yelah, kita orang bosan duduk rumah. Daripada tadi aku duduk sini tak dapat seorang pun customer. Je lah Mana kau customernya? bosan. Kau sebenarnya kau
Takut kan aku kena apa-apa. Kau risau kan kat aku. Baik kau cakap bagi tahu. Baik kau bagi tahu betul-betul. Kau bersama Aboy. Kau ikut je lah perangai dia ni. Kau 2 kali 5. Aku teman je. Dia yang ngajak aku tadi. Alang-alang aku memang nak makan donat sebenarnya. Tu alang-alang tu. Okeylah, jomlah balik. Bye. Bye. Kan? Kau baju luar. Cepatlah. Macam mana hari ni kerja okey yang ke? ada customernya korang berdua. Lepas tu pagi tadi seorang je. Tak apa-apa. Nasib baik kita orang datang. Kalau kita orang tak datang, macam mana? Langsung Tapi tak ada itulah, customer. Aduh buang lah. terbiat je korang Tak ni. apalah. Datang kafe. Lepas tu pakai kotak. Tak apa-apa. Aboy pun sama. Kau ikut je lah cakap dengan Azad ni. Aku kan. Manalah aku tahu. Aku ikut je. Aku pun bosan Okey. duduk rumah. Alang-alang tu kita jalan je lah sekali. Buat kerja gila sekali-sekala. Terima kasih lah Azad. Okay, Hantar aku balik. bye-bye. Sama-sama. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Thank you. Bye. Okay, bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye. Okay korang, sampai sini je RP Mochi dengan Aboy dan Uncle. Bila korang, thank you tau. Jangan lupa tekan button like dan subscribe. Okay, bye. Bye. Bye.